Orang hangit ulang puasa. Ulang mandi je lain mu. Kalau 6 dalam 7 dek mandi. Guna berkipe dek angit. Cuma lorek puasa sok. Tak tu dek sok. Kodok-kodok lah dia ada puasa tu nak sekali setahun dak kan puasa. Dia kena wangi dak rumah. Terpuasa puasa tau. Lah kadang nek terpuasa puasa awak ni. Angit. Mandi je lain mu dek, dak mu dek ada ke. Puan duduk lain sana. Mana? Ni. Mak mandi dia basah ini. Kalau dia satu. Tanggung. Budak sana. Alah, dah. Apa tak? Dah. Dalam semua. Segar badan sudah mandi. Oh mak dah kalau yang angin mandi juga lo mak tu. Boleh je lah. Lah tambah menua dia yang sonjol. Hujan ni apa mak Lelo? Mengapa kau jauh sagi apa Lelo? Dak dolin mandi entahlah 6 entahlah 7. Mandi tadi. Dek dak tetan ku gandingin tek TOJUN. Lebak apa dek mandi kaknya Lin. Kalau dak begai dek dak. Mandi. Mengusuk gigi begai. Yolah minum air mau ngenek. Ngenek tak ada ngenek yo ngenek soalnya. Tak kono banyak Lin. Berapa kali mandi jak bagi you? Dak tetong kali Lin tahun 6 tahun 7 agak. Angin-angin mandi je begitu. Begitu. Apa Lin? Botol pasal awak dah tak? Mak Lelo. Kalau kita sedang puasa ke, jangan diperbanyak dia mandi. Apa Lin pergi angin je Lin mah? Ya, tu nak menahan. Tu dalam puasa ni. Tahan angin ni. Kok mandi awak biasa je kok 2 kali sehari. Pagi. Kok dulu ke sembahyang awak. Tadi minum tu berminum. Bersengaja. Minum nganek je Lin. Kau sengenek kau banyak asa disengaja. Lah kau yang buat nengkungan. Tu nak puasa. Tu nak keritan. Nak wotak-wotak ke so. Tu nak keritan. Dan kedua tadi terangga dia bawa musuk gigi. Ya musuk gigi ya lah. Kalau kita mengusuk gigi melaki luhu, laki matahari tergelincir tak bagai. Tapi jangan pakai apa model odol, model soden atau yang sejenis lah. Ya. Sobok itu sama merasun makanan dengan lidah sama hukum jitunya lah mahau ke dalam. Puasa kita mau koru deh. Kok pagi Lin?
Kok pagi pokoknya asal kita mulai menahan sudah sahur di waktu subuh lah masuk. Ya. Itu tak boleh lagi. Okey Pepsodent. Pakai Pepsodent tak boleh. Mau koru puasa Ya tak tahu tu Lin. Ah tu Kau boleh buat su je. kok ngusuk gigi malam. Sebelum waktu imsak tiba. Gusuk lagi gigi tu. Berkumu-kumu boleh lagi lu. Tu. Jadi jangan kodok mandi awak itu nengah ditahan itu nengah tuan puasa. Tu nak puasa, puasa sado. Bawa puasa satu. Cik lain Lin. Yo nanti akhir tanya nambo ke Malin. Yo malu mau nyobui ke Malin. Yo beloga tapi bak pola Malin tak kan disobui pula. Aku terbalik tapak bak pola Lin. Yo bak pola nak bertanya ke Malin, mak lu bulan puasa betan sado je Lin. Kita balik tapak awak bak pola Lin. Aduh je tanya apa Lelo. Tapi kau perlu lo mau jawab. Tentu yo Lin ada tentu mai pada segala betannya. Masalah gini kok kalau basuh awak gini dia tiak ke wak je Dia tiak ke wak yo. Dia orang rumah yo. Dalam basuh aponyo nen ranca basuh bersetubuh je orang rumah kita. Yo. Kalau seandainya dia dokan di siang hari Mak Lelo, tidak boleh haram hukum. Kalau di waktu puasa ni dilakukan juga Mak Lelo be kokonai namanya hukum kiparat. Membayunya yang pertama memerdekakan seorang budak. Itu dondo. Yang kedua atau puasa 2 bulan bertuwi-tuwi. Tak boleh berhenti. Yang ketiga beko atau magi makan si fakir miskin selama 60 hari. Aku namanya kiparat. Dek gara-gara juga rumah tadi. Nyo barang yang halal, inyo haram di siang hari kena puasa, malam hari bolehnya. Lakuanlah. Makan di siang hari dilarang, malam kan tak dilarang makan. Ya malam ya. Bersetubuh di siang hari dilarang, malam tak dilarang. Tak dilarang. Oh dak mandi yang bawa satu umpama dah besok ke puasa, dak lo menyangkui masalah mandi je puasa dah. Kok mandi siang besok kita dak bergaya dah. Cuma nem puas nem mandi ko dek kono kita ke sembahyang subuh nanti. Tentu ya wajib mandi. Ya. Ya dak ambo dak joleh dak orang awam semua Malin tentu ditanyon ke ahli ke itu. Jadi nang kini Mak Lelo tadi lah bersengaja minum. Sengenek. Ya sengenek. Cik Mak Lelo dak kamu lo ke? Ya ke cik ya. Nan Mak Lelo wajib menahan malaki sonjo. Dak puasa nama dah ke? Oh wajib menahan ni. Wajib ditahan. Jadi nak puasa awak tadi lope apa dia? Dalam puasa lope besok dibayu di belakang hari setelah kau di kola habis dia. Di koda balik. Nak menahan tetap laki sonjo. Jangan beko ada tiba di rumah beko lah mantang-mantang kita dalam minum ada lope puasa orang. Tak bisa mau dia turun Mak Lelo. Wajib ditahan sampai sonjo. Tak berdosa. Alah, dah boleh. Kau payah tak ama ya? Ya. Jadi nak nambo mungkin kan diulang lah apa masang berok ambo tadi. Masang berok lah. Ya. Anda tak puas dah kaji Malin yo pulang temui Malin dia demo ni. Besok kita ulang balik. Jadi tahanlah laki sojo. Kita tergantung lek kaji gini. Yo. Dah dop 6 puasa dak sah le kau dak puasa dah boleh dah. Cuman wajib menahan laki sojo. Tober Mak Lelo. Abo aku masang berok. Ya. Mau kasih banyak lu Lin. Ayo itu ni. Mau apa banyak hari puasa. Ya. Berbahagia kepada Dusana dimanapun Anda berada. Demi langgengnya channel ini, kami mohon Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasinya, like, tekan tombol jempol ke atas, komen, tinggalkan komentar positifnya, dan terakhir jangan lupa share. dan bagikan sebanyak-banyaknya. Bangkilah Minangkabau.